TM menceriakan Upin Ipin dan kawan-kawan. Saksikan musim baru Upin Ipin dan kawan-kawan setiap hari jam 5.30 petang hanya di TV9. Diceriakan oleh TM. Upin, mana kau? Upin Ipin. Rasanya ini diceriakan oleh TM. Opah nak tanya, apa cita-cita cucu Opah? Licin lah, Opah. Kenapa kena ada cita-cita? Hidup ni mesti ada cita-cita. Tengok Kak Ros. Dia rajin belajar sebab cita-cita dia nak jadi doktor. Kamu berdua pun mestilah ada cita-cita. Mesti ke, Opah? Iya. Ipin, macam mana ni? Kita nak lukis apa? Mana aku tahu? Kau nak jadi apa bila besar nanti? Aku nak makan air gurun banyak-banyak. Kau ni, tu bukan cita-cita. Habis tu? Mael, tengok kamu punya lukisan. Tak boleh. Tengok saya punya. Tak payah. Dah tahu dah. Upin, Ipin, tengok kamu punya. Malulah Mimi. Kita orang tak pandai lukis. Tak apalah. Tengok saya punya. Wah, cantiknya Mimi. Halo, Mimi yang cantik mah. Perasan. Tengoklah kamu punya. Bolehlah. Cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Keluarkan kerja rumah masing-masing. Baik, cikgu. Saya sudah siap kerja rumah. Sekarang, cikgu mahu kamu semua datang ke depan dan ceritakan cita-cita kamu. Insan, ke depan. Tunjukkan lukisan kamu. Cepat Insan, ceritalah. Cantiknya. Hebat tak? Kita kembali bersama Chef Ehsan. Mula-mula, kita kacaukan mentega dengan telur. Lepas tu, kita masukkan gula. Masukkan gula-gula ni sekali. Kita taruh coklat juga.
Keropok. Lepas semua dah siap, masukkan dalam ketuha. Sekarang kita tunggu. Dah siap. Wow, sedapnya. Bila kenyang, hati pun senang. Oh, Ihsan nak jadi tukang masak yang terkenal. Bagus tu. Tapi, kena kurangkan gula dalam makanan. Makanan manis boleh merosakkan gigi. Seelok-eloknya kita masak makanan yang berkhasiat dan seimbang. Boleh, Ihsan? Boleh, cikgu. Rasa lapar pula. Fizi, kamu pula. Apa tu? Pesan apa tu? Cita-cita saya lah.